Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada ADV 160. Okey, so sekarang saya berada dekat Shah Alam, dekat rumah customer, section 18. Okey, so customer ni panggil saya datang untuk pasang spotlight. Okey, asal deal kita untuk pasang spotlight, dan tiba-tiba customer cakap dia nak tukar seat. Seat dia dah bercakar-cakar dah sini. Lepas tu nak tukar windshield. Lepas tu nak pasang motor phone holder ni. Okey. So dia bertambah kerja, bertambahlah upah. Okey. So nanti kita tengok selepas siap pemasangan spotlight, windshield, seat dan phone holder. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang. Kalau ikutkan, kita datang pasang ke Shah Alam seksi 18 ni untuk deal pasang dengan customer, pasang spotlight je. So customer ni suruh pasang windshield, seat dan phone holder. Okey. So saya jalan je lah. Okey, macam saya bagi tahu, kalau tambah barang, tambahlah upah dia. Okay. So tak ada masalah, customer pun okey. Okay, so customer pilih untuk spotlight jenis yang biasa. Okay, macam saya beritahu, biasa pun tak adalah biasa mana pun. Okay, puas hati untuk pakai yang ni. Dan macam saya bagi tahu, barang yang daripada saya recommend adalah barang yang saya dah R&D. Okay, yang saya dah pakai. Okay, yang tak ada masalah, baru saya berani jual. Okay, so kita tengok. Okay, untuk gambaran daripada depan spotlight ni. Okey, motor ni dia ada muncung itik ni tau. Okey, so dia jadi macam tu lah. Untuk setting lampu dia. Okey, so ini gambaran ni yang ada muncung itik. Okey, dia nampak kemas sikit tau, sebab dia ada macam tu kan. Okey, so kita tengok. Okey, macam biasa. Okey, switch kita letakkan dekat sini, dekat handle ni. Okey, switch kita letakkan dekat handle ni. Okey. So untuk yang pertama, yang jenis biasa daripada saya ni, single mode dia kuning. Okey, nombor 2 dia putih. Nombor 3 dia putih dan kuning. Okey. So macam single mode dia kuning, putih, putih dan kuning. Okey, kedua. Okey, di hijau. Okey, ni dia ada flasher. Okey. So fungsi flasher ni adalah untuk alert lah, untuk bagi tahu orang depan yang kita ada daripada belakang lah. Okey, so saya tunjukkan daripada depan. Okey. Okey, ini gambaran daripada depan yang ada muncung itik ni. Kan cantik pula kan. Ini macam first time saya pasang yang ada muncung itik ni, spotlight ni. Spotlight model ni yang ada muncung itik, saya rasa ni first time saya pasang. Okey, so dia cantik sikit dengan warna hijau ni. Okey, selepas tu kita tengok warna kuning. Okey. So kenapa saya buat video macam ni? Ini adalah untuk gambaran untuk untuk motor yang pakai muncung itik lah. Okey, bukan saya saja buang masa untuk tunjuk macam ni, gambaran macam ni. Okey. Okey, so itu saja untuk customer dekat section 18 ni. Okey, kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori berkaitan electrical, okey, macam saya beritahu, pemasangan dengan saya tak potong wayar, tak curi current. Okey, jadi jika berlaku masalah, dia akan berlaku dekat aksesori itu saja. Okey, so jangan lupa Roger dekat nombor yang tertera ni. Okey, ciao.